Alhamdulillahil qahir. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan-suruhannya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Di samping itu kita berusaha mencari rezeki yang halal dan menjauhi rezeki yang haram supaya kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. InsyaAllah khutbah pada hari ini akan menyedarkan kita bahawa pengamal rasuah dilaknat Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, pengamal rasuah ialah pemberi dan penerima rasuah. Perbuatan rasuah adalah tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan ia merupakan penyakit sosial yang amat ditegah oleh Islam. Ini kerana pemberian secara rasuah tidak didorong oleh keikhlasan dan tidak bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam satu hadisnya bahawa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memberi dan menerima rasuah, termasuk orang yang menjadi perantaraan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu ar-rasi wal murtasi fil hukm." Yang bermaksud Allah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam membuat keputusan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kenapa Islam menganggap bahawa rasuah adalah satu jenayah yang keji dan dilaknat oleh Allah? Sebabnya adalah rasuah memberi kesan yang amat buruk kepada sistem keadilan dan pentadbiran. Ia menepikan hak-hak orang lain demi untuk kepentingannya. Muslimin yang berbahagia, jenayah rasuah merupakan budaya jahiliyah yang menunjukkan betapa rendah dan hinanya akhlak dan perangai orang yang melakukannya, sama ada pemberi atau penerima. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ism wa antum ta'lamun." Yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Ayat ini menjelaskan bahawa rasuah merupakan suatu amalan yang sangat dikutuk oleh Allah. Ia merupakan penyakit masyarakat yang terlalu tamak akan harta dan mementingkan diri sendiri
serta menzalimi orang lain. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, perbuatan rasuah meliputi amalan meminta, menawar, menerima suapan, tuntutan palsu atau menyalahguna jawatan untuk kepentingan diri, keluarga dan golongan tertentu, termasuk juga apa yang disebut oleh umum sebagai duit kopi, pelincir, tumbuk rusuk dan duit tepi, sama ada berbentuk wang tunai atau manfaat berbentuk barangan seperti tukar tayar kereta, melancong, bayar bil, habuan gadis, ubah suai rumah dan sebagainya yang sukar ditangani oleh SPRM. Sesungguhnya sumber rasuah, sumber daripada rasuah itu adalah kotor dan haram dimakan, kerana setiap jasad yang tumbuh dari sumber yang haram di akhirat kelak tempatnya adalah di dalam neraka. Hadis daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awladi." Yang dimaksudkan setiap jasad yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka lebih layak baginya. Sesungguhnya kesejahteraan negara bergantung kepada sejauh mana kualiti diri setiap rakyatnya. Jika rakyatnya mengamalkan budaya hidup yang murni berlandaskan ajaran Islam, maka negara akan kukuh dan bertambah maju. Tetapi jika rakyatnya mengamalkan gaya hidup yang keji seperti rasuah dan penyalahgunaan kuasa, negara akan runtuh dan bertambah mundur. Dengan rasuah, pesalah lepas daripada hukuman. Dengan rasuah juga orang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Allah juga akan menarik semua nikmat yang dikurniakan melalui berbagai ujian kepada kita. Muslimin yang dirahmati Allah, pengamal rasuah adalah mereka yang bernafsu besar atau bersifat tamak halal, mengamalkan cara hidup mewah, ingin cepat kaya dan terikut-ikut dengan gaya rakan sekerja tanpa mengukur baju di badan sendiri. Menurut maklumat daripada SPRM menunjukkan pelbagai jenis peringkat manusia yang didapati terlibat dengan amalan rasuah, termasuk kumpulan pengurusan dan profesional, ahli politik dan orang-orang awam. Menurut statistik SPRM di negeri Selangor, jumlah tangkapan pada tahun 2013 adalah seramai 61 orang dan pada tahun 2014 menurun kepada 39 orang. Demikian juga bilangan kes yang didakwa di negeri Selangor seperti tahun 2013 sebanyak 35 kes dan 2014 turun kepada 30 kes. Walaupun terdapat penurunan, namun angka tersebut masih besar yang perlu ditangani secara bersungguh-sungguh. Mereka tidak boleh dibiarkan bermaharajalela kerana perbuatan mereka boleh dianggap sebagai pengkhianat kepada agama, masyarakat dan negara. Hadirin sidang Jumaat sekalian, amalan rasuah meninggalkan kesan yang buruk terhadap individu yang terlibat dan pihak-pihak berkuasa, kesan terhadap masyarakat dan negara, jabatan dan organisasi dan sebagainya. Contohnya seperti berikut. Pertama, kesan terhadap individu ialah menyebabkan seseorang itu akan kehilangan pekerjaan, hilang integriti dan marwah diri, hancur keharmonian rumah tangga serta pendidikan anak-anak akan terabai. Yang kedua, kesan buruk terhadap sesebuah jabatan dan organisasi pula seperti pemusatan kuasa hanya kepada individu sahaja.
kuasa budi bicara melebihi peraturan dan prosedur, kehidupan pegawai dan staf amat mewah sehingga terdapat pegawai berani meminta upah secara terang-terangan bagi mempercepatkan proses dan permohonan. Yang ketiga, kesan buruk terhadap masyarakat dan negara seperti mengakibatkan ketidakadilan disebabkan mengetepikan hak-hak orang lain. Ia boleh menjejaskan sosial serta kestabilan politik dan keselamatan, serta menjejaskan kecekapan, kelicinan dan kelicikan sesuatu pentadbiran. Rasuah juga boleh meningkatkan kadar inflasi dan jenayah kezaliman dalam masyarakat. Demikianlah kesan buruk akibat daripada amalan rasuah yang berlaku. Sekiranya gejala ini tidak dibenteras, mereka yang melakukan rasuah sama ada pemberi atau penerima atau bersubahat menjadi orang tengah boleh dianggap sebagai perompak harta rakyat. Dari sudut akidah pula, penerima rasuah boleh membawa kepada kekufuran. Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rishwatu fil hukmi kufrun." Amalan rasuah yang boleh mempengaruhi dan mengubah keputusan hukum syarak adalah kufur. Riwayat At-Tabarani. Muslimin yang dirahmati Allah, sebelum terjebak dalam perangkap rasuah, cubalah kita fikir bahawa mereka yang bergelumang dengan kemewahan melalui sumber yang haram tidak akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat, kerana Allah mengetahui amalan tersebut, dan orang lain juga akhirnya akan mengetahui tentang perbuatan terkutuk itu. Rasuah adalah suatu kezaliman yang merupakan perbuatan khianat. Mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia lagi dan di akhirat sebagai penghuni neraka. Hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Pemberi rasuah dan penerima rasuah akan masuk ke dalam api neraka. Demikianlah besarnya dosa dan balasan Allah kepada pembeli dan pengamal rasuah. Oleh itu, sampai hatikah pengamal rasuah terus menyuapkan makanan haram ke mulut anak isteri yang dikasihi? Sampai hatikah pengamal rasuah memberikan wang haram kepada ibu bapa yang telah banyak berjasa? Wajarkah pengamal rasuah membelanjakan rakam tolan dan sahabat handai hasil dari bersumber rasuah? Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menghayati pengajaran daripada khutbah ini. Pertama, mereka yang pernah dan sedang mengamalkan rasuah adalah segera bertaubat pada Allah sebelum terlambat. Yang kedua, umat Islam dalam menjauhkan diri daripada terlibat dengan amalan-amalan rasuah, sama ada sebagai pemberi atau penerima. Yang ketiga, kita hendaklah memahami bahawa amalan rasuah boleh menghilangkan keberkatan hidup serta tertolaknya ibadah dan doa. Yang keempat, kita hendaklah sentiasa memberi kerjasama kepada SPRM dan mendoakan agar badan tersebut berjaya melaksanakan tugasnya dalam membasmi rasuah, tidak kira di kalangan ikan kecil maupun ikan yang besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yang berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik-baik, serta melarang daripada segala yang salah, yang buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. أستغفره إنه هو الغفور